Okey, apa semua jemput datang ke Awangkot 69 Durian Ori Balik Pulau. Kami hanya menjual buah balik pulau sahaja. Kita ada dusun sendiri, kita adalah pemborong, pembekal juga. Kita beli buah-buah daripada kebun di sekitar sini. So kalau hampa betul-betul nak rasa buah ori balik pulau, hampa boleh main. Kita ada pelbagai jenis daripada kampung sampailah plankton kita ada, insyaAllah. Jemput datang semua. Terima kasih. Okey, tanya, kalau hari raya ni buka tak? Buka, saya buka. Raya Haji? Buka. Lepas sembahyang raya lah. Lepas sembahyang raya buka sampai pukul 12 malam setiap hari. Sampai di musim. InsyaAllah musim kali ni mungkin sampai bulan 9 insyaAllah. Oh tu. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Lah ni saya dah dekat jalan ke Teluk Kubak. Nampak tak belakang saya tu? Okay, jom kita pergi review. Ada durian saka sini. Ikut saya nah. Tu nampak tu, Cangkat Bukit Belah yang lepas. Dia berdepan dengan apa? Nasi Kandang Astana. Tiap musim ada di sini. Pesta Durian Saka 69 original Balik Pulau. Tu nampak tu. Tu pot healing makan durian terbaik di Penang. Awang CEO Awangku 69. Ni bos ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Ya, macam mana musim ni? Alhamdulillah. Ada buah banyak je. Oh tu nah. Tapi berperingkat dah. Dah berapa hari dah? Berapa hari dah kira? Masuk ni lebih kurang dalam 13 hingga 14 hari kita buka kat sini. Lepas tu jenis buah pula? Dekat sini saya ada buah kampung, ada kahwin, macam-macam dia daripada bawang, macam-macam jenis, berbagai jenis. Kacang hijau, kapri, IOI, musangking. Kalau nak kahwin lama-lama pun ada, macam hokkia, telinga keli. Yang jenis lama-lama still ada lagi, macam jantung ataupun sekaya still, yang buah lama-lama yang dulu buah lama-lama still ada lagi kat sini, insyaAllah. Macam durian premier tu? Macam plankton, musangking tu? Semua ada, plankton, musangking semua ada dekat situ. Lepas tu nak tanya, kalau hari raya ni buka tak? Buka, saya buka. Raya Haji? Buka. Lepas sembahyang raya lah? Lepas sembahyang raya buka sampai pukul 12 malam setiap hari. Sampai di musim. InsyaAllah musim kali ni mungkin sampai bulan 9 insyaAllah. Oh tu. Tu dia tu. Harga pula lebih kurang lah. Harga lebih kurang. Tu no? Dia start daripada RM10 sampai ke RM100 lah sekilo. Macam plankton dia ada start bermula daripada RM80 sampai ke RM100. Kalau yang buah C kita ada buat RM60, and then mungkin ada 300 gitu insyaAllah. Tapi sekarang ni buah untuk premium ni tak banyak lagi. Betul. Sebab dia baru fasa pertama. Ni macam depan ni? Ini kampung. Oh ni kampung. Kampung Balik Pulau. Ni kampung Balik Pulau. Ni pun kampung Balik Pulau. Yang ni kahwin. Oh kahwin. Ini dia ada kahwin lama-lama semua. Tu. Ni hokkia. Macam-macam kelun lah no. Belah ni pula. Ini ada 604 cacing. D2. Ni yang besar jenis apa ni? Yang ni D18. D18. Oi. Tapi tak masuk lagi. Pokok tua ni no. Dia jatuh awal. Jatuh awal. Tu. Sekaya pun ada dah. Sekaya pun ada. Sekaya famous ni. Setiap musim ada. Yang ni saiz kecil lah. Ini saiz hijau. Oh. Dia kacang hijau lain oh, kulit hijau lain oh. Kulit hijau dia macam D15. Dia ke D15 kulit hijau lah. Kalau Chinese panggil cepoi. Cepoi campur. Oh. Kulit hijau tu. Dia lemak manis no? Lemak manis. Oh, ni pun ada juga yang pulut durian. Tu. Satu berapa ni? Ni pulut durian musangking RM35 satu pack. Kalau untuk yang durian kahwin ni kita buat RM20 satu pack. Yang warna putih ni dia durian kacang hijau dengan kapri. Kalau yang tu kita ada campur 604, D14. Harga berpatutan lah. Dia campur macam-macam. Ini semua kacang hijau. Ya, macam ni pulut durian kacang hijau. Ini pulut durian musangking. Ya. Kalau ni durian saja? Ini isi durian saja. Isi saja. Sarawak durian kita ada pulut Sarawak.
Tu. Sarawak pun ada, Pulut pun ada. Pulut Sarawak. Pulut dengan Sarawak. Pulut dengan Sarawak. Ni pula kampung. Ini kampung. Ni kampung. Kampung biasa. Yang kita buat dalam 1 kilo 10 kilo 80, sorry. 10 kilo 80. 80. Tapi kampung pun elok kan? Elok. Macam beli kat sini, rosak satu ganti satu. Itu dia tu. Macam offer lah tu. Kalau rosak diganti. Mainlah. Kalau tang ni yang senangnya cari nasi kandar Astana no. Berhadapan nasi kandar Astana, jumpalah. Tak larilah. Oh yang tu. Premiumnya ni. Musangking. Dia ni. Dia durian premium ni. Ni Kat sini banyak dia hollow udang merah, cuma hari ni kurang sikit. oh tu no. Tengok dengan Blackton Ochi ni. IOI pun. Yang ni Musangking. Musangking. Musangking kita ada dengan dia. Kalau yang dekat sini kita buat RM70. Tapi sini tak main lagi. Banyak pick up dulu turun ni. Oh tu no. Okey. Harga memang macam tu lah no, harga lah ni. Tu sepatah 2. Okey, apa semua jemput datang ke Awangkot 69 Durian Ori Balik Pulau. Kami hanya menjual buah balik pulau sahaja. Kita ada dusun sendiri, kita adalah pemborong, pembekal juga. Kita beli buah-buah daripada kebun di sekitar sini. So kalau hampa betul-betul nak rasa buah ori balik pulau, hampa boleh main. Kita ada pelbagai jenis daripada kampung sampailah Blackton kita ada, insyaAllah. Jemput datang semua. Terima kasih.